Okay, kadang-kadang kita nak bagi ceramah, kita nak bercakap dengan orang, ataupun kita sebagai bos kita bercakap dengan anak buah kita, ataupun dalam mesyuarat, kadang-kadang anak buah kita tak dengar cakap kita ni. Kadang-kadang macam suara kita tak bermaya, tak ada energi lah. Orang kata tak ada energi, tak ada aura lah suara kita ni. Okey, ustaz akan bagi satu amalan untuk anda kena amalkan. Okey, kalau boleh anda amalkan subuh sekali dan juga asar sekali. Itu tuan-tuan baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Tuan-tuan baca Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sebanyak 100 kali. Ustaz ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sebanyak 100 kali pagi dan 100 kali petang. Insya-Allah. Ini penting bagi anda seorang penceramah, anda seorang pemimpin datu ataupun anda bos. Bila anda bercakap, anda bercakap, biar anak buah kita akan dengar, pekerja kita, orang bawah kita, staf kita akan dengar akan kata-kata anda. Insya-Allah kalau anda amalkan, insya-Allah dan dalam masa beberapa hari anda boleh nampak akan kelebihan. Kalau anda rasa perkara ini beruntung pada anda dan baik untuk anda, sila share pada sahabat dan jangan lupa follow Ustaz. Stay tune dengan Bengkel Rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.